Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Capman DIY. Okey, depan ni ada satu dapur gas yang baru saja saya beli daripada sebuah pasar raya. Okey, dapur gas ni daripada Kain gas cooker GC6010. Okey, gas cooker GC6010. Okey, tanpa buang masa, saya akan bukakan kotak untuk kongsikan kepada anda yang bercadang untuk mencari dapur gas yang bajet. Ini dapur gas bajet ya, bukan dapur gas yang jenis mahal-mahal. Ini Marhain punya dapur gas. Jom. Okey, sebelum unboxing, saya bagi tahu sikit, Kain dapur gas tu ni harga dia RM89.90 sahaja. Okey, pada anda yang nak beli dekat lain-lain media ataupun platform e-dagang, bolehlah cari. Okey, tanpa buang masa, saya akan buka kepada anda untuk dikongsikan bersama. Okay, ni dia bagi lah polystyrene untuk nak bagi dapur gas ni bergerak. Okay, tanpa banyak bicara, saya akan keluarkan dapur gas ni dan tunjukkan kepada anda. Okay, dalam ni macam biasa, kita beli apa-apa sekalipun, dia akan bagi satu manual user lah. Okay, user manual. Okay, bla bla, satu tahun waranti, bla 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 lah. Okay, ni macam biasa lah. Dan kepada anda yang baru kali pertama beli dapur gas, baru nak mulakan hidup, silalah baca dengan lanjutnya. Okey. Okey, ini sahaja. Letak sini, dah pun settle. Okey, dan di belakang adalah tempat kita sambungkan hos gas lah. Okey, jadi saya akan sambungkan hos gas nanti kat sini. Ada kop siring dan juga dia punya instruction dia lah kat sini. Okey, sekarang saya akan sambungkan dia punya kepala gas ni ke sini. Okey, yang ni saya pakai yang lama lah. Okey, mudah sangat. Masukkan ke sini. Okey, masukkan sahaja ke sini. Okey, masukkan dalam sikit pun tak apa. Kemudian kita letakkan dia punya lock ni. Dan pastikan ketat lah. Okey, dah pun ketat. Jadi saya akan tunjukkanlah apinya nanti. Sekarang dapur gas pun telah diletakkan di tempatnya. Okey, ini kita tengok api dia. Tu. Okey, ini untuk nyalaan dua sekali lah. Okey, ni dapur gas.
Okey, ini saja perkongsian untuk hari ini. Jadi kepada anda, semoga video ini bermanfaat. Okey, assalamualaikum.